Assalamualaikum guys, bismillahirrahmanirrahim. Nama aku Aiman. Selamat datang ke channel aku lagi sekali, Aiman Ali 2009. So, kenapa 2009? 2009 tu adalah tarikh lahir aku, 25 September. Dan kali ini aku nak buat review berkenaan dengan this gimbal Zhiyun Crane M2. Alright. So guys, before aku beli di Zhiyun Crane M2, okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Unboxing. There you go. So, price aku beli, the price RM889.79. Itu price dia. Nampak tak? Okay. Zhiyun Crane M2. There you go guys, Zhiyun Crane M2. It's the packaging. Oh, it was great. So, dia bagi ni. Okay. Service card. Indonesia, Vietnam. Okay. Then ZY Play apps. So dia guys. Apa yang ada? So this is gimbal dia bagi. Oh, dia ada bagi ni juga. So dia ada lock button lah. So that kau punya drone tak bergerak. Drone pula. This gimbal tak bergerak. And then so apa yang ada dalam ni dalam bag. Let's go ahead. So dalam dia punya packaging ni ada ni, aku tak tahu ni apa benda ni. This is untuk dia punya dia punya strap. Pasang dia bagi ni juga. This is ni stand dia. Okay, dari USB-C. Pakai USB-C. Okay. Ini okay. So sini pun sama juga di spek. So let's moving on. So setup ini adalah setup untuk waktu malam. Okay, so setup dia jadi macam ni kan. So kamera yang kau gunakan adalah kamera daripada Zhiyun Crane Xiaomi Mi Note 10 which is sekarang yang tengah gunakan. Kita boleh pakai dekat kamera dan juga lens. Mirrorless camera is the best lah, but it cannot, tak boleh exceed 720 gram dia selalu. Dia agak compact untuk gimbal yang boleh sekali dengan kamera mirrorless. So seperti mana kita tahu, Zhiyun Crane M2 dia ada keluarkan a new gimbal untuk mobile phone which is Zhiyun Smooth X. Zhiyun Q2 ada limitation juga untuk Zhiyun Smooth X. Dia punya limitation kalau kita tengok in term of motion, in term of axis. Basically dia boleh macam ni, this way, dan juga dia boleh macam tu saja. So apa yang dia tak dapat dalam shape macam ni. Okay, Zhiyun Smooth X dia tak boleh macam ni, but Zhiyun Crane M2 ni dia boleh. Okay,
in term of price point memang sangat-sangat ni lah, sangat-sangat worth lah untuk ada apa, something yang small yet murah sebagai gimbal. Okay, so without further ado, let's go and make the video dengan menggunakan Zhiyun Crane M2 ni. Keadaan gelap juga aku pun tak nampak sangat to be honest. Yang aku ni pun tak nampak tu. Agak susah lah, tak tahu macam korang nampak ke tak aku. Kamera ni pun tak nampak. Memang gelap gila babe. Serius babe. So kalau aku tutup lampu memang tak nampak apa babe. So ini adalah keadaan dia. So sekarang ni aku buka lampu balik. So ini keadaan dia. So mana kau nampak? Thank you guys. I see you in the next one. So